وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini saya bawakan lagi 3 buku yang cukup menarik. Setiap satunya menyentuh sisi berbeza kehidupan manusia. Buku pertama berjudul Isteriku Seorang Doktor, yang menggabungkan koleksi kisah suami-suami kepada insan yang bergelar doktor. Di sebalik kerjaya yang penuh tekanan, terselit pengorbanan dan kasih sayang dari insan bergelar suami dalam melayari kehidupan berumah tangga. Bukan mudah menjadi pasangan hidup kepada seorang isteri yang bergelar doktor. Kesibukan mereka dalam kerjaya membataskan ruang dan masa untuk berkhidmat kepada keluarga. Maka di sinilah pengorbanan sang suami sangat dituntut. Buku kedua pula berjudul Terkenal di Langit, tulisan saudara Khairul Hakimin Muhammad. Ini himpunan kisah manusia yang matanya memandang setiap susuk yang muncul di hadapannya sebagai si malaikat yang membantunya, membantu menambahkan pahala, atau si syaitan yang membuatkannya menambah dosa. Ada sesuatu yang kita akan belajar dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita bertemu dengan manusia-manusia yang berbeza. Setiap peristiwa yang berlaku di sekeliling kita adalah jalan-jalan ke syurga ataupun ke neraka. Mimpi kita mungkin sama, mahu nama kita terkenal di langit. Buku ketiga pula berjudul Pengaruh Dalam Hidup, tulisan saudara Zamri Muhammad dan Firdaus Hamsin. Ia membawa pembaca meneliti bagaimana faktor persekitaran, sahabat, keluarga dan individu berpengaruh boleh membentuk pribadi dan menentukan hala tuju hidup seseorang. Ia mengajar kita untuk berhati-hati memilih lingkaran pengaruh kerana daripadanya lahir kekuatan maupun kelemahan dalam diri. 3 buku ini jika dibaca bersama seakan-akan memberi kita panduan lengkap tentang keluarga, tentang hubungan dengan Allah dan tentang pengaruh sesama manusia. Anda boleh dapatkannya pada link yang saya sertakan di bawah. Sekian dulu resensi buku untuk sesi kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara